Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Berdasarkan maklumat terkini yang diterima, bantuan bulanan antara RM100 hingga RM600 kini telah mula diproses untuk pembayaran kepada penerima yang layak bagi bulan Mac 2026. Untuk makluman, bantuan ini merupakan bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM yang disalurkan secara berkala setiap bulan. Kebiasaannya mengikut prosedur operasi standard bayaran dibuat sekitar 10 hari bulan. Namun begitu, terdapat keadaan tertentu di mana pembayaran dilakukan lebih awal atau sedikit lewat bergantung kepada proses masa dan lokasi penerima. Semakan terkini menunjukkan bahawa proses penghantaran bayaran ke pihak bank telah bermula seawal 1 Mac 2026. Ini bermakna sekiranya tiada sebarang isu teknikal, sebahagian penerima berkemungkinan mula menerima wang bantuan yang dikreditkan ke dalam akaun bank masing-masing dalam masa terdekat, sama ada pada penghujung minggu ini atau selewat-lewatnya minggu hadapan. Antara bantuan yang termasuk dalam kategori ini ialah bantuan kanak-kanak, alaun pekerja orang kurang upaya, bantuan orang kurang upaya, bantuan penjagaan orang kurang upaya terlantar dan pesakit kronik terlantar, bantuan warga emas, bantuan anak pelihara serta bantuan latihan perantis. Sebagai contoh, bagi bantuan warga emas, kadar bantuan semasa adalah RM600 sebulan kepada penerima yang layak. Kebiasaannya, penerima mestilah berumur 60 tahun dan ke atas serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan, termasuk faktor pendapatan dan keadaan tanggungan. Namun begitu, perlu diingat bahawa proses pembayaran tidak berlaku secara serentak di seluruh negara. Ada kawasan yang menerima bayaran lebih awal, manakala kawasan lain mungkin sedikit lewat. Situasi ini bukan perkara baharu dan pernah berlaku sebelum ini. Pada Februari 2026, banyak kawasan menerima bayaran lebih awal berikutan sambutan Tahun Baru Cina. Untuk bulan Mac 2026, terdapat jangkaan bahawa pembayaran mungkin disalurkan lebih awal di beberapa kawasan kerana sambutan Hari Raya Aidilfitri yang dijangka pada penghujung Mac 2026 tertakluk kepada pengumuman rasmi pihak berkuasa agama. Langkah ini lazimnya diambil bagi membantu penerima membuat persediaan awal menjelang musim perayaan. Bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat lanjut atau membuat permohonan, anda boleh melayari laman rasmi JKM di jkm.gov.my atau portal bantuan di bantuan.jkm.gov.my. Permohonan secara dalam talian boleh dilakukan terlebih dahulu, namun pemohon perlu hadir ke pejabat JKM berhampiran dalam tempoh 14 hari selepas permohonan dihantar untuk tujuan pengesahan dan semakan dokumen. Sekali lagi ditegaskan, status diproses tidak bermaksud wang telah terus masuk ke dalam akaun. Selepas arahan bayaran dihantar ke bank, ia lazimnya mengambil masa beberapa hari bekerja sebelum dikreditkan sepenuhnya. Sehubungan itu, penerima dinasihatkan untuk menyemak akaun bank secara berkala dan sekiranya terdapat sebarang kekeliruan, hubungi terus pejabat JKM di kawasan masing-masing bagi mendapatkan pengesahan yang lebih tepat. Itulah perkembangan terkini berhubung pembayaran bantuan bulanan JKM bagi bulan Mac 2026